Banyak analisa-analisa politik Malaysia merasakan PAS akan kehausan peluru bila menjelang PRU 16 yang dijangka pada 2027 nanti. Menjelang pemilihan PAS yang dijadualkan pada September 2025, tumpuan tertumpu kepada mana hala tuju kepimpinan dan masa depan kerjasama politik PAS dalam gabungan Perikatan Nasional. Meskipun PAS menang besar dalam PRU 15 yang lalu dengan menang besar 43 kerusi parlimen, tetapi rakan-rakannya Bersatu dan Gerakan dilihat semakin lemah dan lemah. Bersatu kini berdepan dengan pelbagai cabaran termasuk isu dalaman, kes-kes mahkamah terhadap pemimpin utamanya seperti Muhyiddin Yassin dengan kes jana wibawanya. Juga kehilangan sokongan akar umbi. Ini memberi kesan kepada Perikatan Nasional dan secara tidak langsung PAS turut terkesan sama. Ini kerana PAS juga mendapat manfaat daripada kerjasamanya dengan Bersatu. Tetapi dengan keadaan Bersatu yang semakin lemah, timbullah persoalan ke mana PAS nak bergantung selepas ini. Apa yang PAS perlu pertimbangkan dengan hala tuju politiknya. Banyak analisa-analisa politik Malaysia merasakan PAS akan kehausan peluru bila menjelang PRU 16 yang dijangka pada 2027 nanti. Serta apa nasibnya dalam dinamik politik dalaman Perikatan Nasional? Atau patutkah PAS bergantung je ataupun bergabung je dengan Kerajaan Madani? Kita boleh nampaklah dari ucapan ataupun kenyataan-kenyataan dari pemimpin-pemimpin PAS sendiri seperti naib presidennya juga merangkap Menteri Besar Terengganu Dr. Samsuri Mokhtar yang menyatakan akan lebih bersifat terbuka kepada kerjasama strategik dengan mana-mana pihak demi kepentingan negeri dan kemajuan rakyat. So nampaklah hint-hint wujud je sebenarnya pemimpin kuat PAS nak bekerjasama dengan Kerajaan Madani yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. So kita tunggu dan lihat saja September 2025 pemilihan PAS dan juga PRU 16 2027 nanti PAS akan bergerak ke arah yang mana.